Tajuk seterusnya, mausuf sifat muannas dan jumlah ismiyah. Yang ni kita hanya nak tunjukkan hubungan sifat dengan mausuf yang berada dalam ayat. Sifat mausuf yang berada dalam ayat. Sekarang ni, mausuf sifat ni, mana yang ni, gabungan mausuf dengan sifat ni, gabungan dua ni, sekarang ni dia jadi apa? Jadi ayat yang dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Contohnya, tengok, kita ada al-khadimatu ghaibatu. Orang gaji yang ghaib. Orang gaji yang tidak hadir. Ghaib mana hilang kan? Orang gaji yang tidak datang. Itu. Yang tidak hadir itu. Sajalah kita masuk itu tu kerana ada alif lam tu untuk bezakan je. Dalam terjemahan moden kita tak perlu pun tulis itu, ini tersebut. Ini mu'annas kan? Dua-dua mu'annas kan? Dua-dua mufrad kan? Kemudian kalau kita jadikan tasniah, dua. Sama juga. Al-khadimatani, al-ghaibatani. Samalah. Dua orang gaji yang tidak datang itu. Ni pakai alif, yang ni pakai alif. Alif nun, alif nun. So nanti alif ni tukar kepada ya kan? Yang ni, baris ni ditukar kepada baris fathah, baris bawah. Fathah, bawah. Yang ni ditukar kepada ya sahaja. Okey, kalau jamak. Al-khadimatu, al-ghaibatu. Al-khadimata, al-khadimati. Al-khadimata, al-ghaibata. So, al-khadimata tak wujud. Al-khadimata tak wujud. Al-khadimati saja, dua kali. Untuk kes nasab al-khadimati, yang ni pun al-khadimati. Untuk kes jar al-khadimati, yang ni pun al-khadimati. Seragam kan? Ada alif lam, ada alif lam. Baik, yang ni kan boleh kita buat dalam bentuk singular kan? Kata sifat dia. Al-khadimatu, al-ghaibatu. Ini bentuk jamak muannas salim, yang ni sifat dia dalam bentuk singular. Yang pentingnya ialah bila dia makrifah, dua-dua kena ada alif lam. Tak kira lah bentuk yang macam ni, bentuk yang tak seragam ke. Dari segi yang ni jamak, yang di sini mufrad. Tapi yang pasti seragam tu ialah alif lam, alif lam. Kadang baris tak sama kan? Kalau nasab. Al-khadimati, sini al-khadimata. Al-khadimata dia tak wujud kan? Untuk yang ni. So makna baris dia tu kadang tak sama. Macam yang ni lah kan? Tapi alif lam sama. Kalau kita tanggalkan alif lam, dua-dua kena tanggalkan. Baik. Apa terjadi kalau bahagian depan ni kita kekalkan alif lam? Depan ni. Kita kekalkan. Yang sini kita buang. Makna yang sifat dia tu kita buang. So dia bukan lagi mausuf dan sifat. Bukan lagi penyifatan. Tapi dia dah jadi ayat lengkap. Akan jadi al-khadimatu ghaibatun. Jadi jumlah ismiyah. So ayat lengkap dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk ayat yang bermula dengan isim. Silap tak masukkan alif lam, dia dah makna berlainan. Kalau kita masuk dua-dua ada alif lam, maksud dia orang gaji perempuan yang tidak datang itu. Bukan ayat. Hanya frasa sahaja. Maknanya gabungan yang tak lengkap. Gabungan yang lengkap, kita buang satu. Al-khadimatu ghaibatun. Jadi kalau kita baca teks pelajar-pelajar, atau kita sendiri, kadang kita lupa lah. Kita tak masukkan alif lam. Sedangkan kita tak masukkan yang ni. Kita masukkan yang ini. So, kita yang baca ni, kita bengong lah. Kita kata apa? Dia nak kata apa ni? Tak faham dah. Kita dah tak faham dah. Sebabnya dalam ayat tu dia bukan bermaksud orang gaji perempuan itu tidak datang. Dia bermaksud yang ni. Tapi tiba-tiba dia pergi buat macam ni. Kan? Ini boleh merosakkan makna lah. Kadang-kadang tu penulis bukan yang salah. Penyalin yang salah. Zaman-zaman dahulu kan. Zaman dahulu dia tak ada mesin cetak. Jadi yang mencetak tu ialah katib dia panggil. Orang yang menyalin. Kita upah dia, dia yang salin. So kadang dia lupa masuk alif lam. Menyebabkan jadi macam ni. Sebenarnya tulisan asalnya macam ni. Sebab itulah adanya kitab-kitab yang baru ni kita panggil adanya pentahkikan. Ada pentahkikan. Maknanya ada penyemakan. Oleh orang yang menyemak, oh dia kata, ini salah ni. Teks ni salah. Sebabnya penyalin yang lain dia guna macam ni. So penyalin dalam yang satu lagi guna yang macam ni. Okey, tengok yang ni al-khadimatani al-ghaibatani. Ini sifat kan? So kalau ayat lengkap buang satu alif lam ni jadi al-khadimatani ghaibatan.
Dua orang gaji perempuan itu tidak datang, tidak hadir. Gaib. Al-khadimatu al-ghaibatu. Orang-orang gaji perempuan yang tidak datang itu. Kalau kita buang alif lam, dia akan jadi ayat lengkap. Al-khadimatu ghaibatu. Orang gaji perempuan itu tidak datang. Samalah. Dia ni ada alif lam, sama-sama ada alif lam, bukan ayat. Hanya bermaksud orang gaji perempuan yang tidak datang itu. So kalau kita buang satu, dia akan jadi al-khadimatu ghaibatu. Kalau kita masukkan ayat, yang ni sebenarnya cara tulis dia. Bukan yang ni. Orang gaji perempuan itu tidak datang. Nak tulis macam ni boleh, nak tulis macam ni pun boleh. Dan jamak taksir dia tak ada untuk ghaib. So kita ada dua je lah. Kalau Hasan tu, Hasanun kan. So Hasanun kita ada jamak dia Hisan. So bolehlah nanti Hasanatun tadi. Maknanya kalau sini Al-Khadimat ni boleh kita guna Hisan. Al-Khadimat tu Hisanun. Bolehlah. Sebab Hasanun ni dia ada jamak taksir. Okey, kita baca. Berhati-hati nombor 16. Berhati-hati jika alif lam pada kata sifat tergugur kerana mausuf sifat muannas. Yang makrifah akan bertukar menjadi jumlah ismiyah. Seperti yang kita terangkan tadilah. Berhati-hati. Yang ni dia kata kalau gugur akan jadi macam ni. Kata sifat ni. Kalau gugur alif lam dia, maka akan jadi ayat lengkap. Hal ini berlaku kerana asal jumlah ismiyah dibina daripada mubtada' yang makrifah dan khabar yang nakirah. Kerana hukum asal untuk ayat yang bermula dengan isim, ayat tu kalau kita mula dengan isim, hukum dia sebelah sini kena ada alif lam kan? Kalau jenis yang ada alif lam lah. Kalau jenis yang tak ada alif lam seperti Ali ke, Aliyun, makrifah. Fatimah ke, yang ni makrifah. So hukum dia makrifah. Yang ni hukum asal dia nakirah. Hukum asal khabar nakirah. Asal lah, asal, original. So kadang-kadang kita langgar juga. Tapi yang asal. Al-khadimatu ghaibatun. Untuk penjelasan, bandingkan frasa mausuf sifat yang makrifah. Yang inilah bahagian sini. Frasa mausuf sifat makrifah. Yang makrifah dengan jumlah ismiyah yang terbentuk melalui pengguguran alif lam pada kata sifat dalam jadual berikut. So bandingkan dengan yang ni dengan yang ni. Yang ni dia kata kita gugurkan yang ni. Khalas. Untuk yang ni. Okey. Hukum asal tadi kita kata apa? Kita kata hukum asal tadi ialah hal ini berlaku kerana jumlah ismiyah dibina daripada mubtada yang makrifah dan khabar yang nakirah. Itu hukum asal dia. Tapi kadang-kadang boleh. Kalau konteks menunjukkan dia tu ayat. Alif lam tu menunjukkan makna bukan sifat dia. Tapi cerita tentang dia. Dalam keadaan tertentu, gabungan mausuf sifat. Macam ni kan. Fatimah al-muntaliqatu. Intalaqa yang taliku artinya berpergian. Pergi. Sama dengan zahabar. Fatimah al-muntaliqah. Ataupun al-Fatimah az-zahibah. Fatimah yang pergilah kan. So dia macam inilah. Al-khadimatu ghaibah. Macam ni aja. Maksud sifat mu'annas yang makrifah boleh membentuk jumlah ismiyah. Tapi dia boleh membentuk jumlah ismiyah. Tanpa perlu menggugurkan alif lam. Tadi kita kata kalau nak bentuk ayat, kita kena gugurkan alif lam untuk kata sifat. Terutama jika konteks menunjukkan gabungan tersebut bermaksud ayat lengkap. Kalau konteks menunjukkan ayat lengkap. Sebab tu dalam Quran kadang-kadang terjemahan dia dua. Satu makna ayat lengkap. Satu makna dia sifat mausuf saja. Mausuf dan sifat. Kalau bentuk macam ni. Bukan sekadar frasa. Macam zalikal kitab kan. Zalikal kitabu. Ini kan. Ada yang terjemah. Itu adalah kitabnya. Kemudian ada juga yang kata zalika tu makna dia haza. Dari sudut balaghah. Ini adalah kitab. Ini adalah Al-Quran. Guna zalika tu untuk menunjukkan jauh ataupun tinggi kedudukan dia. Alif lam tu kitabnya. Semua ayat lengkap. Kalau zalikal kitab saja kita maksudkan bukan ayat lengkap, maksudnya Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. So kena perhatikanlah gabungan kalimah yang digunakan. Hal ini kerana khabar juga boleh berupa isim makrifah. Sebagai contoh gabungan Fatimatul muntaliqatu. Muntaliqatu boleh bermakna Fatimah
yang berpergian itu. Yang sedang berpergian itu. Ataupun yang pergi itu lah. Tak payah sedang pun tak apa. Satu lagi makna dia, hiyalah. Fatimah ialah orang yang sedang berpergian itu. Ada hiyalah ni artinya. Ini mubtada, ini khabar. Subjek, predicate. Ada is lah sini. So sini tak ada is. Kalau ada dua kemungkinan ini, tapi kita nak yang ni saja maksud dia. Kita tak nak ada orang terfikir-fikir lagi yang ni pun boleh juga. Kita tak nak. So kalau kita tak nak, kita masukkan dhamir. Celah ni. Hiya. Kalau kita masukkan dhamir itu mestilah selaras dengan subjek dia. Kalimah yang dia nak terangkan kan. So kalau Fatimah tu hiya lah kan. Kalau kita masukkan hiya tengah ni, makna dia nombor dua sahaja. Nombor satu, tak boleh lah. Bagi mengelakkan kekeliruan antara kedua-dua makna tersebut, sebuah dhamir boleh ditambah untuk memisahkan Fatimah dengan Al-Muntaliqah. Contohnya kalau kita kata Fatimah hiya Al-Muntaliqah. Fatimah itu adalah orang yang pergi itu. So ini ayat lengkap lah. Tak boleh kita maknakan dia dengan makna yang pertama. Yang ni sebagai tambahan saja. Penyekat lah untuk bezakan yang ni dengan yang ni. Nanti kalau kita belajar tinggi lagi, yang ni dah jadi ayat juga. Maknanya yang ni diterangkan oleh ayat yang ni. Yang ni mubtada, yang ni khabar. Ayat lengkap ini menerangkan yang ni pula. Fatimah ialah cerita dia, hiya al-mutaliqatu. Untuk makna yang pertama tadi, hiya tak termasuk dalam ayat. Dia hanyalah tanda pemisah sahaja. Nanti akan bertemulah tarkib-tarkib susunan-susunan yang pelbagai lah. Okey, yang akhir sekali, nombor 19. Dia kata sesetengah kata kerja seperti alim tu, saya mengetahui, dengan zonan tu, saya mengira, saya menyangka, dapat menyebabkan jumlah ismiyah berada dalam keadaan nasab. Maknanya kalau kita ada ayat tadi kan, kita masukkan alim tu, kita masukkan zonan tu. So, semua kena nasab. Sebab semua jadi maf'ulun bih. Apabila jumlah ismiyah berkeadaan seperti ini, strukturnya tidak lagi di-i'rab sebagai mubtada' khabar. Tadi kita kata mubtada' khabar kan? Yang ini kita kata mubtada' khabar. Ini kita kata ini mubtada', ini khabar. Ini mubtada', ini khabar. Tapi kalau kita tulis alim tu, sini kita bagi ataskan, sini kita bagi ataskan. So alim tu al-khadimati kan? Dia tak ada bagi atas. So alim tu al-khadimati ghaibatan. So ini nama baru dia. Maf'ul pertama, yakni maf'ul kedua. Nama baru dia. Tapi hakikatnya dia mubtada' khabar. Tetapi berubah menjadi maf'ulun bih yang pertama dengan maf'ulun bih yang kedua. Bagi kata kerja tersebut. Contohnya, alimtu al-qadimata ghaibatan. Yang ni dua-dua bagi atas kan? So yang ni maf'ul pertama, yang ni maf'ul kedua. Kalau kita tukar kepada al-qadimat tadi, kalau perempuan al-qadimati kan, yang ni kekal ghaibatan. Saya mengetahui orang gaji itu gaib. Saya mengetahui bahawa orang gaji itu tidak datang. Baik, akhir sekali, kalau kita buat bentuk carta, alim tu ni kita kata kerja. Ini kata kerja, tu pelaku dia. Baris tu bukan. Ta tu pelaku dia. Sebab nanti alim tu, alim ta, alim ti. Kan beza kan? Baris tu. Baris tu menentukan yang mana punya. Saya ke, kamu ke. Tapi yang asal pelaku dia huruf ta sahaja. So huruf ta tu dinamakan pelaku bagi perbuatan alima. So asalnya alima. Nak gabung dengan tu ni dia kena matikan. Okey, yang ni maf'ul yang pertama berkeadaan nasab, yang ni maf'ul yang kedua juga berkeadaan nasab. Okey, contoh yang tadilah carta kita tadi. Perhatikan dalam jadual berikut bagaimana mubtada' khabar dalam bentuk mufrad ke, tasniah ke, jamak ke, tapi dia muannas kan? Dinasabkan oleh kata kerja jenis alimtu dengan zonantu. Al-qadimatu ghaibatun. Orang gaji itu tidak datang. So, kalau kita tambahkan alim tu, saya mengetahui bahawa lah. Saya mengetahui bahawa orang gaji itu tidak datang. Saya mengetahui orang gaji perempuan itu tidak datang. Boleh juga macam tu, boleh masuk bahawa pun. Boleh.
Kalau dua orang kan, al-khadimatani ghaibatani. Dua orang gaji itu tidak datang kan? So kalau kita masukkan alim tu ataupun zonan tu, dia akan jadi, alif tu akan jadi ya. Alimtul khadimataini ghaibataini. Saya mengetahui bahawa dua orang gaji itu tidak datang. Orang gaji perempuan itu tidak datang. So kalau ramai, al-khadimatu ghaibatun. Orang gaji perempuan itu ramai. Ghaibatun. Tidak datang. Masukkan alim tu ataupun zonan tu, saya mengira, saya mengetahui. Al-khadimati dinasabkan dengan baris bawah. Untuk jamak mu'annas salim. Sifat dia pun sama. Ghaibatin. Ini dia nasab dengan baris kasrah. Ini nasab dengan baris kasrah. Baik. Yang ni al-khadimatu ghaibatun. Ganti ghaibatun ni kita guna mufrad. Orang gaji itu tidak datang. Perempuan kan? Kalau kita tukar, jadikan dia maf'ulun bih. Alim tu ataupun zonan tu, aku mengira ataupun aku mengetahui al-khadimati dinasabkan dengan baris bawah. Sebab dia bentuk jamak mu'annas salim. Yang ni dinasabkan dengan fathah. Sebab dia bentuk mufrad. Alimtul khadimati ghaibatan. Saya mengetahui bahawa orang gaji itu tidak datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Khalas, tajuk bab yang ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat.